Presiden Amerika, Donald Trump, mengumumkan cadangan gencatan senjata selama 60 hari untuk Gaza yang bertujuan menghentikan perang genosid oleh Israel di wilayah yang sedang dikepung itu. Dalam satu hantaran di Truth Social, Trump menyatakan bahawa Israel telah bersetuju dengan syarat-syarat yang diperlukan untuk memuktamadkan gencatan senjata 60 hari. Beliau menjelaskan bahawa wakil dari Qatar dan Mesir akan menyerahkan cadangan tersebut kepada Hamas. Trump menggesa agar cadangan itu diterima dan memberi amaran, "Saya harap, demi masa depan Timur Tengah, Hamas menerima perjanjian ini kerana ia tidak akan menjadi lebih baik. Keadaan hanya akan menjadi lebih buruk jika ditolak." Setakat ini, Hamas belum mengeluarkan sebarang komen rasmi. Gerakan itu menyatakan bahawa apa-apa gencatan senjata hanya boleh berlaku jika Israel komited untuk menamatkan perang, berundur sepenuhnya dari Gaza dan membenarkan bantuan kemanusiaan tanpa sekatan. Seorang pegawai kanan Hamas pada hari Selasa berkata bahawa pergerakan itu bersedia dan serius untuk memulakan rundingan tidak langsung baru dengan Israel bagi menamatkan krisis kemanusiaan di Gaza dan mencapai gencatan senjata kekal. "Kami bersedia dan serius untuk mencapai persetujuan jika syarat untuk menamatkan perang dinyatakan dengan jelas. Kami akan bersedia untuk menerima sebarang cadangan," kata Taha Al-Nunu. Kenyataan itu dibuat sehari selepas Menteri Luar Mesir, Bad Adilati, mengatakan bahawa Kahirah sedang merangka satu perjanjian baru yang merangkumi gencatan senjata 60 hari sebagai pertukaran untuk pembebasan sebahagian tawanan Israel dan kemasukan pantas bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kekerasan Israel menghalang kemasukan bantuan ke Gaza tidak dapat diterima untuk terus mengaitkan urusan kemanusiaan dengan ketenteraan di Gaza, tambahnya.